Selamat datang ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Sebuah pesta ilmu dan budaya yang menghimpunkan ribuan pengunjung dari seluruh negara. Buku, penulis, karya kreatif dan rurual pelbagai genre memeriahkan ruang PWTC kali ini. Kami kini berada di Ruruai Hilal Ashraf Resources. Reka bentuk ruruai ini antara yang menarik dalam pesta buku ini. Ya, betul Masyidah. Kami di sini dapat merasakan sambutan pengunjung juga luar biasa. Di salah satu sudut pesta ini tersergam satu ruruai yang mencuri perhatian. Hilal Ashraf yang terkenal dengan nama sebuah novel bersiri yang mengetengahkan kisah epik seorang pahlawan Melayu. Syarat dengan nilai kepahlawanan Melayu yang mengandungi elemen sejarah dan fantasi agar sesuai untuk pembaca muda dan dewasa. Inilah karya yang sedang mencetus fenomena. Kenapa abang minat buku ini? Saya minat buku ni sebab dia jalan cerita pasal perjuangan. Lagi-lagi pasal silat sebab saya orang silat juga. Jadi rasa belajar best. Boleh Puan bagi tahu kenapa Puan beli buku ini? Saya memilih untuk membeli buku-buku karya tulisan Hilal Ashraf, terutamanya koleksi Nirnama, kerana ia sangat membantu untuk memberi kesedaran tentang pentingnya jati diri di kalangan anak-anak kita. Nanti nak ucapkan all the best lah pada penulis sebab menghasilkan karya-karya yang boleh dijadikan rujukan lah untuk anak-anak nanti. Yang ini kakak dia umur 15 tahun dan dia baru bermula lah nak membaca komik karya Hilal Ashraf ni. Sejak awal pesta, ratusan naskah Nirnama telah terjual. Bukan hanya novel, pelbagai barangan eksklusif turut menjadi rebutan, membuktikan pengaruh karya ini semakin kukuh di hati pembaca tempatan. Bersama saya ini, penulis novel Nirnama, Tuan Hilal Ashraf. Apakah pendapat Tuan tentang sambutan pesta buku pada tahun ini? Alhamdulillah, sambutan bagi saya sangat memberangsangkan walaupun teruji dengan penutupan jalan sempena Asian Summit dan tarikh PBKL yang tidak bersama dengan cuti sekolah. Tapi alhamdulillah sambutan yang menggalakkan lah, insya-Allah. Boleh Tuan ceritakan serba sedikit tentang perancangan Tuan dalam menjadikan Nirnama ini dalam bentuk animasi? Setakat ini kita tengah cuba mencari dana yang mencukupi kerana animasi yang penuh memerlukan jutaan ringgit. Jadi sekarang ni langkah yang terdekat adalah kita nak dapatkan RM150,000 untuk buat 5 minit animasi. Doakanlah semoga berjaya. Kami harap impian Tuan akan tercapai tidak lama lagi. Terima kasih Tuan. Animasi yang telah dihasilkan hanya berdurasi seminit sahaja. Penulis berhasrat menjadikannya lebih panjang untuk tontonan penonton. Nirnama bukan sekadar novel. Ia sebuah pergerakan budaya, satu harapan baharu untuk penceritaan Melayu dalam bentuk moden. Dari kertas ke layar, satu hari nanti kita mungkin melihat pahlawan ini menghidupkan layar animasi tempatan. Itulah kisah di sebalik Nirnama di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Kalau anda belum ke sini, cepat datang sebelum pesta melaburkan tirai. Rebutlah peluang untuk mendapatkan segala buku yang anda minati. Itu sahaja daripada kami, TVP Aceh Sekasih. Saya Masyita binti Anas. Dan saya Wan Khalil bin Wan Hanif. Jumpa lagi.